menaluki bumi demi Assalamualaikum. Hari ini saya ingin membincangkan bagaimana untuk setkan value untuk trade zone range. Okay. So value trade zone range ni adalah salah satu setting yang penting kerana ianya membolehkan risiko, boleh mengurangkan risiko banyak layer dibuka. Okay. So bila anda load robot anda, okay, pastikan auto trading button dalam keadaan disable. Okey, selepas tu bila load anda akan dapati indikator sebelah kanan bawah, okey, kanan bawah anda akan nampak trade zone range adalah 20. Okey, maksudnya dengan support dan resistance yang default ni dia akan letak 20. Okey. Apabila anda movekan, anda akan dapati nilai trade zone range ni akan berubah. Okey, sekarang ni 81. Jadi okey, first kali sebagai contoh, okey, anda sudah tentukan mana satu support, mana satu resistance. Sebagai contoh, ini adalah anda punya resistance. Okey, ini adalah anda punya support. Okey, so sekarang ni dia punya value adalah 102. Okey, 102 ni adalah terlalu tinggi. Jadi kita kalau boleh nak dapatkan dalam 45 hingga 45. Ini adalah berpandu kepada pengalaman saya. Mungkin kalau awak ada jumpa setting lain dan mungkin boleh bagi cadangan. Okey, dan setiap pair mungkin berlainan. Okey. Jadi so sekarang ni dapat 102 dan ini adalah awak punya resistance dan support. Okey. So macam mana nak kurangkan? So salah satu cara adalah dengan menggerakkan, dengan menukar awak punya resistance ataupun support. Okey, sekarang ni dia akan menjadi 78. Okey. So okey. Sekarang ni anda muskan balik. Okey, katakan saya mau trade menggunakan support resistance yang saya letak sekarang ni. Okey. So anda pergi ke right click, pergi ke Expert Advisor Properties. Okey. Di sini anda akan dapat ada input untuk buy and sell factor. Okey, sekarang ni 0.4. Apa maksud 0.4? 0.4 ni masuk 40%. 40% jarak daripada support dan resistance. Okey, dan trade zone range 101 maksudnya dalam nilai pip. Okey, jarak 101 pip daripada support dan resistance. Sebagai contoh, bila saya highlightkan, okey, so anda boleh menukar value dia. 0.4 ni terlalu besar. Okey, mungkin anda ubah kepada 0.3. Okey. Okey, so bila anda klik OK, sekarang ni trade zone range akan bertukar. Okey, 76 pun makin besar. Jadi anda mau kurangkan lagi. Okey, so kecilkan lagi trade zone range kepada, sebagai contoh, saya letak 0.1. Okey, so sekarang ni trade zone range adalah okey, apabila anda menukar input dalam properties, export properties, value trade zone ni tak akan tukar, dia tidak akan serta-merta bertukar. Dia akan bertukar apabila ada data baru masuk ke dalam MT4. Okey, setiap kali ada data dia akan refresh, dia akan buat calculation, dia akan keluar. Jadi untuk mendapatkan value ni anda kena buat semasa market open. Kalau market close tak ada data masuk, that means anda tak akan dapat lihat perubahan dekat indikator trade zone range. Okey, so sekarang value dia adalah 25. Okey, maknanya terlampau kecil. Kita tak nak dia terlampau kecil sebab bila terlampau kecil, kekerapan untuk membuka hedging adalah tinggi. Jadi saya akan besarkan lagi. Okey, saya tukar tadi 0.1, saya tukar kepada 0.2. Okey.
Okey, sekarang anda dapat 51. So, ini adalah setting yang cantik. Okey. Jadi, okey, yang kedua, kalau anda lihat, anda boleh nampak H zone range. H zone range ni adalah di mana kita hendak counter hedging apabila berlakunya perubahan trend. Okey. Sebagai contoh, sekiranya dia price melepasi resistance iaitu line biru ni, berapa pipkah kita akan start hedging. Okey, sebagai contoh sekarang ni adalah 51. Jadi kita mungkin tak mahu terlampau besar. Okey. Pun ini bergantung kepada pengalaman ataupun pengalaman awak ataupun pair yang awak nak trade. Okey, so kita akan adjust ni mungkin berpandu pengalaman saya rasa mungkin dalam 25. Okey, jadi apa yang saya akan buat? Saya akan kecilkan dia. Okey, untuk H zone range saya perlu menukar input yang input hedging zone factor. So saya akan tukar kepada 0.1. Okey. So, bila saya klik 0.1, okey. So sekarang saya dapat 25. Jadi just nice seperti apa yang saya nak. Okey. So itu saja, harap membantu. Terima kasih.